Kalau pandangan kita dulu bila kemukakan maksimum kita 250, kerana yang lebih 250 jumlah sangat kecil. Ini kita guna rekod betul-betul ni ya. Data. Tetapi bila dibincang di Jemaah Menteri, saya kata tak apalah, mana kalau ada 2-3 persiapan lepaskanlah dulu, supaya jangan jadi isu. Itu yang dia naikkan 300 tu bagi kita tu dah mencecah lebih daripada apa yang digunakan oleh 98% rakyat Malaysia. 98% tu guna sekitar 200-220. Kemudian kita naikkan lagi 250 cadangan Kementerian Kewangan. Kemudian saya cadangkan lagi di Jemaah Menteri, naik lagi 300, supaya jangan jadi masalah nak tolong rakyat ni di kumpulan kecil. Yang 300 tentunya kumpulan kecil. Itu pun kita cuba tangani. Jadi nak elak seperti mana masalah yang dihadapi tak kala kita perkenalkan di awal pelaksanaan SARA. Jadi Budi 95 dia kapasiti server itu jauh lebih besar. SARA itu sebenarnya direncana untuk kumpulan yang lebih kecil, lepas kita naikkan. Jadi kita belajar dari pengalaman itu. Jadi SARA umpamanya mampu memproses 3,000 transaksi seminit, tapi Budi 95 server dia dapat memproses 10 kali ganda, maknanya lebih 30,000 transaksi seminit.